Syarah. BTS kau dah buat ni? 8 dah. Ada satu gambar lagi aku belum tu. Minta. Aku tak buat confession je. Ni je GPT. Minggu ke-8. Minggu tertekan, minggu ditekan. Semula tekan-tekan. Ada Farah. So, tengoklah minggu ni macam mana. Annyeong. That is what you call fine art. You can be anything and you cannot predict what will happen. Kita nak present. Kita orang tak tidur guys. Dia tak tidur, kita tidur. B, jangan menipu B. B, kita tidur B. Kau nak bagi aku macam ni lah. Sebenarnya Sweet 8. Mana buka kan? Tak perasan. Kau masuk sweet. Kau pasal bawa benda ni pasal video. How was week 8? It's struggle. Hey guys. Guys. So far week Zoom ke? Week 8. Sofa penting. Sofa. Hari gila kami akan tamat. Lagi Hari berapa ini. week? Lagi berapa hari? Lagi berapa jam? Ni dah kejap lagi habis. Aku dah Lagi 30 minit mungkin aku tak ada dah. guys. Lagi tanda. See you guys. Tak nak. See you guys. Damn. Yana. So? VCS. Ya, tu dah guys. Okay. Apa benda tak ada. Janganlah, aku dah trauma lah benda toilet ni sama. Talilat tali hitam vlog. Alhamdulillah. Wah, memang orang kau start dulu Sekali lagi nombor tu apa? Tak ada, kau je, kita semua air lain. Hari tu tak ada buat nombor. Itu orang tu. Kau lah, cari kita pernah mereka tak ada laptop lagi. Okay, nampak sial mata aku tak cukup tidur. Yalah, aku tengok. Kita patutnya present. Tapi saya progress. Kita progress je hari ni. Kita orang ni. Nak nangis dah. Dah hampir lah. Wadidau guys. Jadi kecap dia. Wadidaw, kering ipo. Jangan kicap. Aku sekarang dah insaf sikit. Kicap. Kicap mania. Dari sini Sari. Mina buat. Ah? Pakai yang glassware pakai yang Oh my god. glassware pakai yang Cina. Yang boleh Dia tuduh aku macam bukan cawan yang korang pergi minum dekat kafe-kafe tu tak. pegang jap. Tak faham tak cawan yang di Cina? Faham tak cawan yang di Cina? Faham. Right? Sama juga macam untuk Week silverware. apa? Week 8. Jangan Guys. makan yang warna-warna Minggu ni video semua tau. Oh, minggu ni saya rasa saya dah selamat. Jumpa minggu depan. Minggu depan lagi satu. Minggu depan lagi satu. Bye-bye. Tak sampai. DIY polkadot. Pokoknya Apa yang dia semangat sangat tunjuk kat sana? Tengok. Cuba relax dulu. panjang kali. Tengok kita nak Tengok santai. Tengok saya punya tak saya kerja. progress. Tapi saya tak tengok. Tak ikut pun yang ni.
Ini hasil saya. Ini yang Memang saya terbaik. ikut. Ni pun saya tak ikut. Tapi dia kena selamat sebab saya nak progress lagi. Maybe saya understand what my reason. Because my reason is I don't have time to progress. Why you pakai Shinchan? I don't know because I like. You like? Okay. Okay. You buat apa? Anda siap? Recess? Dah. Belum print je. Belum print. Okay. Aku dah siap. Dah print. Huh? Hello B. Semua tengah get ready. Semua on the way mati. Ya. Matin. Zoom sangat tu kan. Weh, ini dah masuk dalam group tau. Abia. Dia takut. Tak ya kot. Ada yang belum sebut. Nampak sangat iPad aku. Faham tu? Video tu nak, video tu mahal. Conclusion ni pendek sangat lah. Okey je. Tak, yang atas. Okey je. Ha? Okey je lah. Tahu apa lupa. Farhan. Ini dia buat ni lah. Point of view masa dia tengah perang ke apa? Ya kot. Tak kamera tepi kan. Member dia konten dengan Red Bull lah. Alah. Tak boleh pula. Kau main apa ni? Sini mati. Penampakan biawak komodo Asia pada hutan Bayu. Satu komodo Asia kan? Satu dekat National Geographic. Macam nak tutup ni? Dah nak. Kantin Gedang kosong. Cukup. Kita mau pergi makan di Dilac ya. Ayo kita ikut. Ini teman kami tapi kelasnya beda. Ya. Jangan ngomong Endon ya. Melayu Maafin please. aku ya. Tak bisa soalnya. Kamu siapa? Wan. Namanya Wan. Tapi orang panggil dia baby. Aku suka sih tengok muka aku macam ni kat kamera. Wah, ada lighting. 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 Lihat muka kamu di kamera. Ya. Ini owner kamera dia. Ya. Ni editor vlog YouTube, di IG segala media sosial. Sosial. Belum buka. Dapat habis CTU nanti pergi lah. Dari situ kan nanti. Tahu. Resha. Saya kelas B. Weh, pokok tu dah bogel. Kau buat apa? Pondok. Tengok kan bogelnya pokok. Kencing aku dengar. So hari ni kita tak jadi presentation, kita cuma progress. So alhamdulillah. Saya rasa bersyukur Ya. sebab saya hampir-hampir kena maki ngasa tadi. Tapi yang terbaik saya faham saya. Dah lah. Kalau semalam aku tak tengok cerita tu, semata-mata buat kerja dia tak minta. Kau Tapi tahu tak? apa. Kau tahu tak? Kita nak pergi makan. Bye-bye. Kau tahu tak kenapa aku jawab?
Terus kalian tinggalin aku. Mak ikut. Kelas kamunya pukul 2? Iya. Ya samalah. Saya sebenarnya ada assignment, tapi saya tengah tanya GPT. Tu cakap air batu. Tu tanya air. Okay guys, bye bye. Kita dah pergi print RM13.90 anjay. RM12 satu posen. Tapi yang lucunya guys, Ain punya BTS ni besar ke dabak. Aku punya conek je kat situ. Sir, kejap lagi sir tengok macam ni . Yes, azan. Azan sudah. Alamak guys, azan lah. Okay lah. Sebab azan, kita cakap azan dulu, okey. Sekarang ni kita orang nak pergi studio. Sebenarnya content creatornya kat sebelah, tapi hari ni mood saya banyak cakap. Saya sebenarnya budak pendiam. Tak, kenapa suka dekat-dekat dengan kamera? Just sebab angel saya macam nampak comel. Walaupun sebenarnya lucu. Wah, dia lighting. Ain, pegang jap. Tak, bagi tu balik lah. Kau nak pegang sampai bila? Tadi kau suruh pegang apa? Pegang sekejap. Mau Jika aku public lagi. guys, sekarang kita ada di UK. Itu adalah UK, Unit Kesihatan yang kedekut MC. Dia selagi pelajar ni tidak mati, dia tidak mahu kasihnya MC. Akak tu bonceng. Ish, jangan bising lah. Azan. Main. Patah 2 kata. 1-2 kata. Yelah. Itu adalah shuttle, tapi kami jarang naik. Boleh kira berapa kali je naik. Sekali je. Sekali seumur hidup. Mungkin sekali seumur hidup SEM 2. Kita naik SEM 2 kan? SEM 2 je. Kalau lepas ni SEM akan datang, siapa yang tahu, tiba-tiba nak shuttle lagi kan. Tapi boleh dikatakan sekali je lah pernah naik. Itu Kat mana je? Dewan Temenggong tu, Dewan Shah Bandar. Dewan Temenggong yang dekat depan jebat tu, kat belakang. Dalam lagi you. Cuba kat mana pula? Tahu tak Adila? Yang kat tong sampah tu, belakang tu ada bangunan ni. Situ. Udah SEM 2. Tidak tahu di mana Dewan Temenggong. PSM. Aku pun tak tahu sebenarnya. Tapi aku baru tahu. Caca lah. Ya, ITM ni tak adalah besar mana, tapi terlalu rumit untuk menghafal. Janganlah, jadi kalau nak datang lendu, jangan cari Ain dengan Farah. Sebab kami dua apa? Kelas kedua. Hari ni PCS 5-5. Semua sadik. Dan dia tak buat. Dia tak print lagi. It's not my fault, guys. It's literally not my fault. Ni macam mana? So kita tak ada kelas CTU. CTU akan, dia bukan online, tapi ustazah bagi soalan kita kena jawab. So hari Isnin, jap, kita boleh habis ke Isnin lagi. Bye.
Kita dah ambil kelas. Kita dah habis kelas. Kita nak pergi makan. Farah. Hi guys. Hari Isnin dah habis. Hari Isnin week 8 Dapat. first day dah habis. Hari Isnin habis. Yes. Hi guys. Datanglah ramai-ramai ke Food Fest. Saya beli mochi tiramisu and strawberry matcha. Then I tak tahulah I apa. Upgrade your Macam- iman. Upgrade your iman guys. Upgrade Sofia punya email supaya dia bertudung balik, okay? Bye guys. Bye. Baik, aku nak tutup. Day tu. Day tu. Kita hari ni untuk kita orang lah. Kita orang satu kelas je. Semio sebab FCC kita orang online. So sekarang dah pukul berapa nak dekat pukul 2. Kelas pukul 2. So kita berjalan dah tengah panas ni. Adalah pokok ni. Kau mesti tika dengan Sheila. So stay tune. Day tu. Kita dah sampai Makman. Kini. Wah, dah ada siapa yang datang? Pating. Tak beli. Dia dah siap ada berapa GB dalam ni. Tapi kalau nak beli boleh. Hati-hati ni. Siapa yang bawa ayah datang sini? Saya tak yakin. Alright. Betul-betul depan dia bagi lubang hidung. Macam mana Jadi hari kamera ni? lah. Jangan lupa tinggal kamera. Okay guys. Sebab kelas habis awal. Awal apa? LCC kita orang habis awal gila. Berapa topik? 30 kita orang online. Who cares? Salah 8 sampai 10. Okay, thank you. Nanti minta timing bila dia keluar. Apa dia tolong lah sekali. Ramai pergi ke kan. Mana yang ada lah. Nanti kita macam mana dapat. Alright, thank you. Day berapa ni? Mary. Day Yang tu, Mary, kita oh. buat event, kita nak ada dengan Mary. Macam mana? Yes, Habis yes. kamu belajar? tinggal. First time buat ni. Sebab Mary tahu kot. So kami Nak buat Mary, nak daftar Mary kau punya tu lah. daftar merit. So that tak adalah lari kosong je. Adalah benda yang kau boleh buat kan. Adalah Mungkin- dapatnya. Kan? Kalau Google Form. Dalam Google Form pun isi lah. Google Form survey Thank you. Boleh isi nama dalam tu, kita buat Mary. Itu yang penting. At least kawan-kawan nak buat. Okay guys, nak pakai kasut. Wih, depannya mata. Dah lah benda ni kena pause tau. Kenapa? Saya dah review semua orang. Tak semualah. Sebab semua sibuk nak balik je. Tukang editornya dekat sini. Dia pasang kamera dekat saya. Saya dia muka semua orang macam ni. Day tu ni dia tak penat sangat pun sebab satu kelas je. Jadi sekarang kita nak pergi Makan. apa nama pasar. Sebab hari ni hari Selasa. Hari Selasa dan hari Rabu biasanya ada pasar. Kami tak jadi pergi vendor sebab vendor tak banyak tak banyak makanan. Betul. Nampak tak menyelerakan. Betul. sambunglah. Tapi kan ayam gepuk dia sedap lah. Tapi itulah. Ayam gepuk yang kat Food Fest. Vendor. Aku nak buat Lego tu. Tapi berapa ringgit kan? Itu mahal tak? Tak tahu. Yang kat yang kita belah kanan ni.
Mungkin. Siapa yang tahu? Dah bosan lah. Lepas ni tasik. Partner aku dekat. Partner kau? Tak jauh. Lepas ni ada tasik. Nampak? Sebelah sana banyaknya air. Dah lama pun takut. Sekejap. Kita review tasik dekat-dekat. Ada apa tu? Tak dalam pun lah. Kita jom. Ini pokok dah tak ada banyak sangat dah sebab diorang dah banyak yang tumbang. Situ ada orang dengan tu shooting kot. Sini. Sini kot. Mereka tengah turun ramai-ramai. Tadi tu mai? Bila situ? Ni. Tekan dulu. Tu. Diorang tengah turun. Tak tahulah kenapa diorang panggil nama-nama. Tu Zarid, tu Sofia. Hai. Tak ada dekat-dekat kot. Ada dekat-dekat lah. Ain tunggulah Ain. Ke semuanya di belakang. Ni semuanya classmate Ain. Ya. Asal benda tu jatuh? Nampak? Ribut lendu ni. Abang tu kenapa? Kita jalan. Apa yang zoom sangat ni? Oh tadi ni. Laparnya ya Allah. Lapar. Tidak sabar kelaparan. Sorry lah kitanya. Kita puasa. Apa yang ada record depan dia? Hai. Tour guide. Macam ni pas kat aku. Tour guide. Kenapa tak nampak? Macam mana aku nak nampak? Nampak di belakang. Tak nak nampak. Tak ada. Okay. Hi guys. Ni Sophie. Weh, jangan dekat sangat. Aku tahu buat macam mana. Astagfirullahalazim. Kenapa? Okay, buat vlog. Guys, kita orang Airport. on the way pergi. Allah, macam panjang sangat. Tak suka. Tak selesa. Kita orang akan pergi Pasau. pasar. Aku pergi food fest. Dia salad tu guys. Guys, tengok makeup saya guys. Sebab aku dah bosan dengan pasau. Guys, bag polkadot. Bag polkadot. Bye guys. Bye guys. Nah. Bye. Kau ikut pun tu? Bye. Sabar. Baru rekod lah Put. Apa nak je aku? Ya. Ya Put. Tekan mana? Atas. Alah. Guys, vlog kita orang tak terakam guys. So guys, kita orang on the way. Ke pasar. Yes. Yes. Pegang So je, you nak cari. guys. Okay, jangan panjang sangat. Tak selesa. Okay. Sekarang dia rakam belakang juga ke? Lighting tak ada lah sini. Okay. Lighting macam daripada semua. Kita orang dari kelas senior. Nak pegang. So, kita orang on the way pergi pasar. Bawa balik eh? So, ni lighting pun. Yes, nampak tu. Tu semua kelas kita orang. Nampak Put tengah buat TikTok. Asyik lah. Jom ikut kita orang. Andai kata storage DJI ni penuh, semua salah diorang tadi. Bukan salah kita orang. Kita baru rekod seminit. Ya, betul.
Jadi guys, dia di pasar tak? Ada tu aku nampak tu. Pasar tu licin. Okey, dalam 200 meter lagi kita akan sampai pasar. Saya akan cuba melaju mengejar mereka. Tempat nak kena pas kat air. Okey, saya dah laju 50 meter. Hai. Oh, dia. Ajinomoto. Ya. Kita pergi mana? Ha? Pasar guys. Pasar. Tak habis lagi. Guys. Member dah banyak kali pun belakang. Sabar. Yes. Guys, hi. Weh, dia ni tiba juga punya. Kita orang dah nak sampai pasar, guys. Yes. Pasar kat depan sana. Tu kau senang. Saya akan mustahil. Pasar kat depan sana. Okey, jom kita kejar Ain pula. Okay. Bye. Penat. Penat. Guys, kita nak kejar Ain. Nyong. Day 3. Hari ketiga. Dah bangun belum? So pagi ni kita kelas ADE, subjek grafik. So kita punya kelas dekat KPP 1. Punya kelas pukul 8, tapi biasanya kita akan pergi kelas lambat. Sebabnya madam pun belum sampai. Jadi kita tengok hari ni macam mana. Bye bye. Macam ni kan. So you duplicate. I duplicatekan sebab je I groupkan lah Ctrl G. And then you ingat tak kita belajar berapa? Sikit-sikit lah cerita. So boy, what you doing today boy? Oh, kau buat kerja lain Kau buat kerja lain Buat je dalam macam mana? Kau tak buat kerja ni? ADA? Kau dah syak lah? Belum? Bodoh. Ni you Keep Hai. Macam ni lah anime tu. Atten Titan. Ha. Memang. Kau suka anime? Sikit lah tu banyak. You Dekat mana buat? Weh, Melaka. So ni kau design apa ni? Kau melebih? Ni habis semua. Weh, baik saya apa bola. Bola. Oh you nak je gradient ke? You klik gradient ni. Gradient ni. Kau apa ni? Tengah generate font. Oh, ni? Sini phone. Untuk apa? Nak bagi dia, tengok ni font dia. Ini nak bagi dia senang kena tulis sikit. Weh, baik. Weh, ini miss saya sangat. Miss saya buat ni. Keli cukup kot. Itu orang tua dah siap. Cantik tak gitar aku? Hey. Ha? Cantik tak gitar aku? Ya, biasa. Mana? Ya. Bukan itu bunga lain ke? Itu macam mana? Ni. Aku cari satu-satu. Yalah betul lah. Weh, baik pula. Estetik sikit. Memang ada Zoom juga ya. Ni kau punya?
Tahu lagi? Belum. Laptop kau? Tak ada. Sebelah sih. Oh, laptop kau dekat ni. Belum beli. Dia busy kau pakai ni kan. Tu tak dengar. Semua orang pergi. Tengah kacau. Hai, kita dah habis kelas. Sarit, ayo. Kita dah habis kelas. So kita nak pergi mana tak? Farah punya. So ini adalah KPP. Ni kawasan budak AD lah ni. Studio. Dan ini Zarit. So ini studio kawasan AD. Budak-budak AD ada studio. Studio apa tak nama? Studio banyak studio lah ni. Tuh, studio grafik. Sekarang kita nak pergi apa tak nama tempat tu? Kita dekat Pejabat Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik. So I'm gonna show you. Ini adalah KTP 1. So yang belah sana tu semua budak AD, mostly lah. Tapi memang kebanyakan budak AD belah sana. So yang ni dataran keris. So you see the keris. But everyone can use this one. Cuma belah sana mostly budak-budak AD. So hari ni cantik-cantik sebab dapat jadi model guys. Apa perasaan jadi model? Tak suka. Rela jadi fotografi instead of model. What? Model. Pilih yang cantik dong. Kita hari ni kelas kedua pukul 2. Tapi sekarang dah 2 lebih sebab dia lambat. Tengok ni. Kita beli pizza. Jadi kita bagi dia satu. Satu lah tapi. So hari ni kelas kedua. Madam Farihan. Dia nak tengok gambar. So I don't know what happened today. Sebab gambar yang saya ambil cuma ada gambar banyak ambil. Tapi entahlah. Ni lambat. Jauh. Apa tambah kau kenapa? Kepala bodoh. Ya doh tapi tadi aku tak sakit kepala, aku batuk gila. Aku macam tiba-tiba nak demam. Tapi aku tidur, hilang. Buat masalah lagi. Ya. So kita kelas dekat studio hari ni. So kalau ikutkan kelas, kita tinggal 2 kelas je. Kejap lagi dengan kelas Madam Farizah esok. Lepas tu habis dah. Yeay. Minggu ke-8 nak habis dah. Saya tak habis lagi. Memanglah itu habis kelas. Tapi ya, hari Sabtu saya ada latihan. Lepas tu Jumaat Sabtu saya kena pergi UiTM Gasin. Bye. Kita sampai kelas. Depan tu ada mana meja? Di depan ni tu. Okey. Pak, ini adalah studio kami. Di sini tak besar mana pun. Tapi boleh lah. Sekarang dah pukul 3.14. Kelas habis pukul 4. Lepas tu pukul 5 ni ada koko.
Sebab I pakai baju bomber. Koko. Dia kena tanpa gambar pasport. Tu madam. Ni saya. Hari ni saya pakai tudung bawah. Hari ni saya berkoyok. Sebab hari ni panas sangat. So saya pada ada iPad guys. Malam ni tak tidur lagi. Nak siap kerja. Tak apa, minggu depan nak cuti dah. Ain dia balik esok. Yes. Suka dia balik esok. Siapa tu kat luar? Okay lah guys. Bye bye. Kita dah ambil kelas. So untuk hari ni itu sahaja. Time Popo saya tak bawa awak sebab berat. So hari apa ni? Hari ketiga dan cepat. Hari ketiga dan morning. So hari ni hari Khamis. Kelas Madam Fariza. So, hari ni last kelas untuk minggu ke-8. Hari ni kita orang ada presentation. Baru bangun tidur ke? Mana ada? Pukul 7 dah bangun. So hari ni kita orang ada presentation. Tak tahulah lebih kurang berapa. Hari ni kita orang akan present self biography pasal dari kita orang. So jumpa nanti. Bye bye. Kita sampai kelas. Tapi je Madam kat depan. Ada slide, ada projector. Tu dia makan sebelah kau. Lucu amat aku punya. Kenapa? Hai. Janganlah. Mantap Balik pukul pula. Semalam tidur pukul 3 lebih. morning. Sebab busy. Serius pun. Easy. Lucu banget lah. Kau buat apa? Tengah rekod cinematic punya style ke apa? Lucu amat lah. Lizzie, tengok ni tarik. Madam. Ya. Buat tu. Tu Madam apa? Madam Caca. Bye bye. Kita habis kelas. Tapi week 8 dah habis. Week 8 dah habis. Tunggu week 9 lah. Week 9 pun banyak juga. Yeay, dah berpresent. Walaupun tak tempat, tapi tak apa. Ramai je yang tak tempat. Lepas tu petang ni ACT online. Dah boleh balik. Tapi saya tak boleh balik lagi. UiTM Jasin memanggil guys. Ayo pergi makan. Aku nak order weh. Nak makan dulu. Jomlah. Hey. Jerit. Panggil lah. Week 8. Panggil lah. Aku Ify mengejar classmate. EN. Ya aku tak Putri. Aku lagi. Week 8. Hi guys. Baru lepas present guys. Ini assignment yang paling susah.
Dah siap? Yes. Tak lah yang paling susah ni. Tak, bagi aku ini rasa susah. Sebab dia nak 20 page and I manage to buat 23. I manage untuk buat 16 page je. Aku kan last minute girl. Tak, sebab aku ngantuk gila weh. Aku dah bangun pukul 2, pukul 3, pukul 4. Dah bangun. Aku dah tidur. Yelah, aku bangun tu aku dah tak tidur. Bangun kedua. Tidur ke satu. Sejam je. Tak kepisang lah. Tudung tak iron, baju semua tak iron. Aku ambil. Aku tidur pukul 4 lah. Balik-balik pukul 6 lebih lah kan. Dia angkat beg aku. Tarik ke atas. So guys, Basically lah kan. Macam Akil lah, basically guys, tadi saya macam ni lah. Putri bersyukur sebab present yang ni tak ada secarin. Oh, okay. Present PCT semio dulu kan ada secarin. Putri dah nangis. Teringat lagi. Dulu tadi Tadi kita orang dua, sabar. Dengar luahan kita orang. Kita orang dua hari tu kena marah gila. Marah gila. Lepas tu tadi dia ada tahu. Nak ingatkan kita orang sikit je nak kena. Tapi You tak. kita hampir nangis. Ya, kita hampir nangis. Tapi nasib alhamdulillah Busuk tu. dah buka. Dah, I think so. Weh, kamera ni fokus kat aku tak? Okay, kita orang tengah jalan pergi di Laksa. Nah, here you go, my vlogger. Vlog untuk minggu ni habis. Bye-bye. I'm back guys. Saya ni nak describe pasal kerja PCT 66. Dia sangat complicated sebab kena buat slide banyak-banyak. Lepas tu kena mengingati apa yang kita lalui sepanjang 19 tahun Sepanjang 19 tahun. Nak pula saya ni adalah orang yang lupa. Lepas tu jenis banyak momen tapi tak orang kata tak ada gambar and video. Just momen tu ada dalam kepala je. So bagi saya sangat complicated untuk buat kerja ni. Tapi alhamdulillah finally I can do and I can present and everything settled about self bio. Okay. Lepas tu sebenarnya agak susah lah. Sebenarnya nak give up dah. Sebenarnya tadi dah rasa macam nak ambil MC tau. Tapi macam it's okay. Kalau kita give up sekarang, macam mana kita nak usaha nanti. Okay. Bye. Dah sampai. Okay, babe.